Rumah dalam gambar ni kita tengok pun nak seram. Kalau kita tengok depan mata lah. Tengok gambar okey lagi kan. Bukan ada depan mata kita. Tapi rumah macam ni, ada tak orang duduk? Bukan seorang duduk, satu keluarga. Yang duduk ni tak kosong lah. Mereka boleh hadap lah benda-benda mistik yang mengusik mereka. Biasa orang yang hobi mengai ni mesti ada pengalaman tu. Bab-bab kena kacau, nampak makhluk halus ke kan. Kena usik ya. Dia macam dalam cerita ni, dia macam mana orang kata kena usik you know. Ni lah abang yang nama Fendi tu, daripada Johor tu. Dia ni kalau cuti kan, dia pun suka luang masa pergi mengai malam-malam. Malam tu nak jadi cerita kan. Fendi dengan ni, kawan dia nama Jai lah. Jai ni sebenarnya nama dia Faizal lah. Lagipun Faizal kan, dia ajak pergi mengai awal lah. Pukul 9 keluar lah. Sebab apa Jai ni, adik-beradik main di rumah ramai. Dia nak mengelak kan. Dia segan adik-beradik ramai. Tu yang ajak Fendi keluar awal dah. Biasa pergi mengai pukul 11-12. Tapi ni pukul 9 keluar dah. Apa lagi pergi shopping dululah. Makanan-makanan apa kan. Bekalan-bekalan apa. Jadi masa tu mereka menuju ke satu, dia macam laut lah kan. Di tepi laut kan. Kawasan dia berbatu-batu dah. Masa mereka sampai tu, tak ada motor pun, kereta ke. Tak ada orang mengai ke. Memang tak ada siapa orang mengai kat situ. Kalau ada pun jauh lagi dah. Sebab dia kawasan tepi pantai dah. Yang berbatu-batu ni dia panjang dah. Tempat dia pergi ni tak ada orang lah. Kalau jauh lagi ada orang dah. Jadi bila dia start mengai ada orang dia pun kan. Seronok, rancak. 2-3 jam pertama kan. Ikan raja duk makan dia. Makan buat naik pun kan. Ada yang terlepas pun ada kan. Jadi melarat pukul 12 lebih. Mereka boleh duduk saja tau. Ikan tak makan umpat dah kan. Mereka pun duk bincang jugalah pasal apa ikan tak makan dah. Mungkin sebab faktor ayak laut ke, no? Surut ke apa macam mana kan. Ayak jalan ke. Ingat macam tu lah. Jadi bila tak dapat ikan, duduk saja, duduk sembang, duduk menghadap laut. Tiba-tiba satu suara daripada belakang. Dapat banyak ke abang ikan? Jual kat saya sikit. Suara perempuan. Jadi dua orang mereka pun kalih tengok. Awek. Mereka pun tengok lah sekitar belakang mereka kan. Tak ada orang lain pun. Kok ada kenderaan lain ke, kereta, motor ke, tak ada pun. Dia ni main dengan siapa? Perempuan ni. Dalam cerita ni, Fendi kata, adalah macam 20-an lah perempuan ni, umur dia. Tak apalah, Fendi pun melayan lah kan. Ada, kalau nak kami nak bagi, tak payah bayar-bayar duit lah. Kami bukan makan pun, mengas seronok-seronok lah. Bentar-bentar awet, nak bagi saja kan. Atau perempuan tu kata, tak apalah, saja melawak je. Saja nak main tengok kan. Habis perempuan tu cakap, dia nak berpaling kan. Tak patah balik lah. Masa tu Fendi dengan apa ni, Jai kan. Allahu Akbar. Terus kalih belah laut, tunduk kepala, jeling-jeling dah. Masa perempuan tu toleh ke belakang tu. Yang toleh ke belakang ni kepala saja, badan tinggal kat depan. Yang tu sampai Fendi tak kebi kuat-kuat tu. Jadi mereka tunduk menghadap belah laut kan. Masa tu perempuan tu belakang mereka kan. Mereka dah menghadap belah laut, tunduk, jeling-jeling tengok tak ada dah. Tu member nama Jai kata, weh, berilek. Aku takut ni. Tu Jai bagi pendapat dia, jom kemas barang pelan-pelan, buat relax lah, jangan buat kelang kabut. Sekali nak kena lari dah pula apalah lah. Kemaslah barang pelan-pelan, sebab duk jeling-jeling tengok keliling kan. Memang tak ada apa pun. Mereka tak ada sembang apa pun, sebab dua-dua orang tengah takut. Kemas barang, pergi kat kereta. Dalam kereta pun senyap. Kereta pun dah tak keluar pada kawasan tepi pantai tu kan. Baru mereka bersembang, baru boleh senyum, baru boleh gelak lah. Kira orang kata berasa lega kan, keluar pada kawasan tu. Ada kot dalam 1 kilometer daripada tempat mereka mengai tu. Tiba-tiba suara yang mereka kenal. Bunyi kat belakang seat kereta belakang. Tak, suara tu kata apa? Abang kata nak bagi ikan kat saya. Kali-kali ke belakang tak ada siapa. Suara tu suara perempuan tadi tu. Apa mereka buat? Pergi berhenti kereta tepi jalan kat cerah kan. Duduk keluar, cucur rokok seorang sebatang, duduk tengok dalam kereta kan. Yang Fendi dia bawa kereta. Dia takut nak bawa kereta sebab suara tu. Kira dia keluar pada kereta, duduk tepi jalan, ambil ketenangan sat kan. Sambil duduk perhati belah kereta tu. Sorokok tengok kereta. Maksudnya tengok dalam kereta. Nak jadi cerita, ada ni abang polis peronda dah. Mai berhenti, tanya mereka. Bawa apa ni kan? Tu abang polis tu orang tu keluar lah kan. Mai tanya Fendi dengan Jai kan. Fendi dengan Jai tak tahu nak bagi alasan apa. Nak cerita benda tadi, mereka percaya ke? Tak apa, cerita juga. Apa jadi kat tepi laut tadi kan, yang nampak perempuan. Lepas tu dengar suara perempuan tu dalam kereta tu, dia takut, dia keluar bertenang sat kat luar ni. Masa tu abang polis dua orang tu, dia sembang dengan kawan dia sambil gelak-gelak dah. Lepas tu dia pesan kat mereka dua dah, abang jangan duduk lama-lama ke sini, tak ada orang, bahaya dah. Lepas tu Fendi dengan Jai, tak apa abang,
Baik, habis rokok lagi kami pi. Habis rokok tu, mereka start kata, pergi cari kedai mamak 24 jam. Lepak lagi kedai mamak tu. Masih duk bincang pasal perempuan tadi. Nak bincang apa lagi tu? Yang tu bukan orang. Adalah 2-3 hari gak lah Pendi. Badan jadi macam gemuruh lah. Takut-takut apa kan. Hari ke-4 ke-5 seminggu okey dah kan. 2-3 hari pertama lah. Duk teringat, duk takut kan. Rumah dalam gambar ni kita tengok pun nak seram. Kalau kita tengok depan mata lah. Tengok gambar okey lagi kan. Bukan ada depan mata kita. Tapi rumah macam ni ada tak orang duduk? Bukan seorang duduk. Satu keluarga. Yang duduk ni tak kosong lah. Mereka boleh hadap lah benda-benda mistik yang mengusik mereka. Jadi rumah yang dalam gambar ni dia duduk dalam kelapa sawit dah. Ni lah waktu tahun 2008 ni. 2008 dengan 2025. Banyak tahun dah tu. Lah ni tak tahulah jadi apa kan. Jangan tanya Madi pula. Ni pun Madi baca cerita ni. Jadi dalam cerita ni seorang pakcik lah. Anak jati kampung tu kan. Dia dekat Bukit Belah tau. Di Macang, Kelantan. Jadi pakcik yang anak jati ni nama dia Pakcik Zakaria. Masa tu umur dia 53 tahun. Itulah tahun 2008 kan. Dia ni daripada zaman kecil duk main kat situ dah. Masa dia kecil rumah tu dah ada dah pun. Sebab rumah tu ada pada tahun 1825 dikatakan. Jadi Pakcik Zakaria duk pergi main dengan kawan-kawan dia kan. Dia tengok depan mata sendiri. Kawan dia tahu umur 5 tahun. Tiba-tiba boleh cakap Jepun. Tersampuk lah kan. Jadi yang pulihkan kawan Pakcik Zakaria ni ayah Pakcik Zakaria lah yang pulih kan. Tak ceritalah rumah macam mana kan, buat macam mana kan. Tapi pulih lah kawan dia. Jadi ayah Pakcik Zakaria sendiri dah cerita dah kat mereka orang budak-budak kan. Masa mereka budak dulu. Bahaya jangan duk main kat sini kan. Dikatakan ada jin lah dalam rumah tu. Dan juga di sekitar kawasan rumah tu jugalah. Tu yang ada orang percaya tu. Ada makhluk halus banyak kat situ. Tu yang orang pergi buat menurun macam-macam tu. Jadi sebelum-sebelum tu Pakcik Zakaria dah kata geng-geng pekerja estate dah. Ada dia tinggal kat situ. Tak tahulah dia ni orang mana kan. Pekerja asing ke. Boleh jadi lah kan. Rumah tu dia tinggal kat situ. Sebab dia bekerja di kelapa sawit tu. Tapi sayang lah tak bertahan lama. Ni gangguan dia macam biasa kita dengar kan. Dia kacau buka paip ayak. Ulang lah pergi tutup beberapa kali pun. Paip ayak tu akan selalu terbuka dah. Dia malam-malam kan. Tu Pakcik Zakaria kata. Siapa yang ada sikit ilmu lah orang kata tak kosong kan. Mungkin dia boleh ikut duduk rumah ni. Sebab mengusik rumah tu. Tu yang budak raja estate tu tak boleh tahan. Dia keluar pada rumah tu. Ada dah di antara kawan-kawan mereka yang kena rasuk apa kan. Sampai demam-demam pun ada. Selepas geng-geng pekerja estate tu keluar pada rumah tu. Lepas tu rumah ni dihuni satu keluarga dah. Inilah seorang pakcik nama dia Pak Su Aziz tau. Kira Pak Su Aziz ni dia tak kosong kan. Dia boleh hadap lah benda-benda macam ni kan. Lagipun Pak Su Aziz ni, dia memang pekerja dekat estate tu. Kira masyarakat kampung orang kata dah kenal sangat lah Pak Su Aziz kan. Dia orang kata boleh hadap lah benda-benda macam ni kan. Dia tak kosong. Jadi adalah satu masa tu kan. Orang kata satu musim lah kan. Benda yang tak elok lah orang duk main buat kat situ. Mereka kononnya main cari harta karun. Ni banyak lubang-lubang mereka korek ni. Kira mereka bukan main saja cari harta karun tau. Mereka jenis guna ilmu macam menurun lah kan. Menyeru lah kan. Mereka buat macam tu lah. Jadi orang kampung pun tak syok kan. Mereka gali-gali lubang, mereka tinggal macam tu bahaya balik kan. Kau orang terjatuh nanti ke. Yang kata cari harta karun tu. Apa pun tak jumpa pun. Tahu tak apa yang mereka dapat? Penerajang gaib. Penampak gaib. Penyakit misteri. Macam-macam lah. Yang kena rasuk pun ada. Kira bomah-bomah yang duk main menurun kat situ. Memang balik memang kena musibah lah. Tu Madi kata tadi kan. Dapat penyakit pelik-pelik apa kan. Ada juga yang tak boleh tahan. Cabut lari. Masa menurun tu kan. Bila main bukan-bukan sangat. Tu Pakcik Zakaria kata. Ada 1001 kisah lah kat situ. Ni rumah lama tu kan. Pakcik Zakaria pun dengan Pak Su yang duduk rumah tu kan. Dia pun tak mahu bersupahat tau. Kalau dia pun nampak orang main apa kan. Dia pun halau. Dia pun marah tau. Tak mahu supahat dengan orang buat benda kurafat ni. Tu yang dalam cerita ni. Dia pun temu berai Pak Su Aziz tu. Yang duduk rumah tu kan. Duduk satu keluarga. Tapi tak sebut lah anak dia berapa orang duduk kat situ kan. Tak pun tak sebut pun. Awalnya Pak Su Aziz macam segan-segan nak cerita lah. Dia tak mau cerita ni tersebab nanti. Tu yang pasal harta karun tu. Takut nanti bertambah ramai main cari harta karun. Tapi hujung-hujungnya dia bercerita juga lah kan. Tu yang kata banyak Pak Su Aziz ni. Ramai dah pencari harta karun yang tewas. Yang main pun bukan calang-calang. Bomoh-bomoh juga kan. Tu pun tewas. Dah lah balik dengan tangan kosong. Sila-sila bawa balik penyakit pada situ. Penyakit pelik-pelik kan. Jadi Pak Su Aziz ni sebagai mandor dekat ladang kelapa sawit tu kan. Celok-belok kawasan tu dia tahu sangat lah kan. Lagipun dia orang sana kan. Kira dah jadi tanggungjawab dia lah untuk jaga sekitar kawasan estate tu.
Sekali dengan rumah tu lah. Sebab rumah tu ada dekat ladang tempat dia jaga kan. Kalau ada orang mai buat benda tak elok, dia tak ada tolong langsung lah. Lain lah orang nak buat kajian kan. Nak ziarah kan. Tu lain lah cerita. Tu yang Pak Suaziz kata setakat lah ni lah pada tahun 2008 kan. Tak ada siapa pun jumpa harta karun lagi pun. Penat saja. Yang orang marahnya dia tinggal lubang lah. Berselerok lubang yang dikorek. Jadi dalam cerita ni, bini Pak Suaziz pun cerita juga. Apa nama bini dia? Mairam dah. 47 tahun. Masa tu lah, masa cerita ni diceritakan. Kira bini Pak Suaziz ni, orang kata membenarkan lah cerita Pak Suaziz ni. Dia pun tinggal kat situ. Dan bini Pak Suaziz pun dia tak kosong juga. Tu yang boleh tinggal kat situ. Yang cerita bini Pak Suaziz kan, dia puncanya yang orang heboh kata ada harta karun kan. Dia jumpa satu macam tembikang lama lah. Elok lagi tembikang tu. Yang jumpa ni salah seorang ahli keluarga ni Pak Suaziz lah kan. Sebab yang cerita ni bini Pak Suaziz. Jadi tembikang tu balik simpan apa di rumah kan. Dah lama dah. Lama lepas tu baru tahu yang bekas tembikang tu kan. Bekas habu mayat. Kira yang dulu punya lah yang digunakan masyarakat Cina pada waktu tu lah. Dulu kawasan tu ladang getok tau. Mungkin dulu ada penempatan kat sana ke orang Cina dulu kat sana ke kerja ladang ke kan. Tu yang tanam apa bekas habu mayat tu. Tapi kalau 2008 tu dah kelapa sawit dah. Tu lah no. Kes jumpa tembikang apa bekas habu mayat tu lah. Orang buat cerita tu. Ada harta karun kat situ. Habis orang pergi serbu. Berlubang habis orang korek. Kononnya ada harta karun. Padahal tak ada bukti apa pun. Siapa pun tak jumpa apa pun. Benda pelik-pelik macam tu ada kan. Cerita bini Pak Suaziz kan. Dia kata apa. Di situ sebenarnya. Tempat orang duk pergi buang makhluk halus. Jenis barang bela-belaan kan. Hantu raya, pelesit, jin apa. Kat situ orang duk pergi buang lah. Jadi tak pelik lah kalau benda tu dah ada kat situ. Duk mengusik orang. Termasuklah dalam rumah. Kalau ada orang enggak ada penunggu kan. Berpokok. Betul lah kan. Sebab tempat pembuangan. Lepas tu tak kata jugalah kan. Tempat tu asal dah keras dah. Lepas tu ditambah pula kan. Makhluk-makhluk daripada mana hala orang pergi buang kat situ. Berkampung lah kat situ. Itulah yang Makcik Mairam cerita. Macam Pakcik Zakaria dengan Pak Suaziz. Mereka dah asal orang situ kan. Mereka dah sedia maklum lah. Benda ni mereka tahu daripada kecil lagi kan. Yang kata harta karun memang tak ada. Yang banyak jin ada kat situ. Kalau nak rasa penampak dengan penyepok jin, mai lah kat situ. Asalnya bila mai buat benda tak elok kan. Tu yang Pak Suaziz bagi tahu kan. Masa dia tinggal kat rumah tu. Dia sedia maklum lah. Dah tahu rumah tu berpuaka. Ada benda duk mengusik kan. Orang yang sebelum-sebelum tu tinggal kena kan. Tu yang Pak Suaziz kata. Bila kita kenal asal usul dia kan. Mudahlah kita nak hadap dengan makhluk-makhluk ni. Tu dalam cerita ni Pak Suaziz dengan ahli keluarga dia. Dia pun tak kosong kan. Dia pun boleh hadap lah tinggal kat rumah tu. Banyak Pak Suaziz tinggal dalam rumah tu. Memang betul ada usikan-usikan kan. Tapi dia tak ada lah sampai mengganggu ketenteraman dia pun. Tak ada sampai teruk-teruk pun. Lagipun katanya Pak Suaziz kan. Waktu mula-mula tinggal kat situ ya, yang mengusik tu. Bila dah ke depan hari lama dah duduk kan. Rasa okey je. Jadi katanya Pakcik Zakaria kan. Sekitar kawasan Batu Belah yang dekat-dekat dengan rumah tu kan. Dia ada satu jalan. Dia ada simpang 3 dah. Itulah dekat situ kan. Dia punya petanda dia. 2-3 hari sebelum dia jadi kemalangan maut. Dia akan dengar orang menjerit dah. Ataupun dengar suara budak ke. Selepas 2-3 hari mesti ada aksiden. Orang mati kat situ. Tapi bukanlah kena percaya kan. Bunyi menjerit. Tunggu 3 hari orang aksiden. Tak juga ada kemungkinan kebetulan pun boleh jadi juga lah benda ni kan. Memang Pakcik Zakaria dia bersepi tengok dah. Lepas dengar bunyi menjerit dah. Minta tolong dah. Kan ada suara budak lah. Dia pergi tengok. Pergi ronda, pergi tinjau kan. Mana ada apa. Siapa pun tak ada. Lepas tu tunggulah 2-3 hari. Aksiden lah kan. Lepas tu. Benda ni dia bukan jadi kat Pakcik Zakaria saja. Orang kampung yang lain pun biasa dengar juga suara tu. Yang suara budak, suara minta tolong tu. Orang lain pun dengar juga. Lepas tu sambung lagi cerita Pakcik Zakaria kan. Tahun 2002 macam tu. Dia ada lalu satu jalan yang ada simpang kan. Yang dekat tu lah. Berdekatan dengan rumah tu lah kan. Ni tengah-tengah malam punya cerita ni. Dia lalu ke situ. Dia jumpa ada ulang dah. Melintas dah. Ulang besar ni. Tapi kepala dia. Kepala orang. Cantik pula tu. Kera perempuan kan kepala dia. Ni Pakcik Zakaria tak buat apa pun. Tak lari tak apa pun. Tunggulah tengok. Gelagat ulang tu. Dia nak pergi mana. Dia nak buat apa. Mau tak seram tu. Ulang kepala orang. Perempuan pula tu. Lawa pula tu. Rambut dengan panjang. Dia lama-lama ulang tu pergi macam tu ya. Dalam gelap malam macam tu. Hilang lah kan. Sebelum Pakcik Zakaria jumpa ulang tu kan. Dia dah dengar dah orang lain jumpa. Tapi dia tak percaya. Jadi bila dia sendiri yang tengok kan. Okey betul cerita apa cerita tu.
Bukan sekadar percaya, mata dia sendiri yang tengok pada malam tu. Ulang kepala orang kan. Lagi cerita orang kampung, Pak Cik Zakaria cerita dekat simpang 3 Batu Belah kan. Ada orang jumpa satu objek penerbangan. Dia tak jelas sangat lah nampak terbang. Tapi masa terbang tu dia mengilai. Jadi apa lagi yang dapat syok tu. Biasanya yang jenis suka mengilai-mengilai ni lansiang lah. Itulah kata Pak Cik Zakaria daripada zaman berzaman lah tempat tu misteri kan.